Berikut merupakan tata cara pendaftaran asrama bagi pelajar baharu. Pertama, sila daftarkan diri di kaunter pendaftaran asrama. Kemudian, sila tunggu sehingga giliran anda dipanggil. Setelah itu, sila masuk ke bilik penyelia asrama bagi menengkapkan urusan pendaftaran asrama serta mendapatkan kunci bilik. Setelah selesai urusan pendaftaran, anda boleh bergerak ke bilik yang telah ditetapkan. Bagi pelajar lelaki, tata cara pendaftaran asrama adalah sama seperti pendaftaran asrama perempuan. Sekali lagi, tahniah dan selamat datang diucapkan kepada pelajar baharu Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang.